Ada akak ni nak cari mesin rompok yang ringan sesuai nak pakai buat perempuan. Jom kita timbang yang mana lagi ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat akak ni yang tanya mesin rompok yang sesuai buat nak pakai perempuan, dia tak nak yang berat. Okey, dekat sini kita ada brand daripada Kasai, model BG330 dengan Ogawa BZ540. Okey, yang ni mesin rompok yang betul-betul ringan lah, yang sesuai buat nak pakai, nak guna buat perempuan. Okey, tapi kita ada dua model dengan dua brand yang berbeza dan sisi dia berbeza. Okey, kita nak tengok yang Ogawa ni dulu. Okey, Ogawa ni kita tengok. Okey, dia punya berat 5.6. Kasai ni pula kita tengok 5.7. Okey, buat akak kalau nak mencari mesin rompok yang ringan, kita recommend buat mesin rompok Ogawa dengan Kasai. Kalau akak nak sisi besar, boleh ambil Ogawa, dia punya sisi 42 cc. Kalau nak yang sisi kecil, boleh ambil brand daripada Kasai, 33 cc. Okey, buat akak minat yang mana, cuba komen kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.